Wow, ada orang kata saya dalam keadaan tapi macam pembangkang. Tapi saya cuma nak tanya mewakili pihak ibu dan bapa tentang kaji semula peperiksaan UPSR dan PT3. Ini adalah kerana tahun lepas bila kami bertanya, katakan dasar ini tidak akan berubah dan dasar ini sebenarnya berjalan dengan baik. Namun, mengapa tiba-tiba kata UPSR dan PT3 perlu dikaji semula? Adakah ianya bersebab daripada prestasi ataupun keputusan murid-murid kita telah pun merosot, dan apakah kayu ukur untuk kita gunakan untuk mengkaji semula UPSR dan PT3 ini? Saya bukan untuk membantah ataupun bersetuju dengan dasar ini, tetapi seperti semua ibu bapa di negara ini, kita semua mahu tahu apakah masalah yang ada sekarang, dan hanya dengan itu barulah kita boleh melangkah depan untuk merangka satu dasar yang lebih baik untuk anak-anak kita.